Semut kalau bisu jadi apa? Semut kalau bisu. Ha. Dia tricky kan? Yes. Hai. Dahlia Rizal kan? Yes. Boleh tak nak tanya soalan sikit je? Okay. Apa? Okay kan? Lagi sini? Lighting? Okay. Sini cantik lagi. Okay, perfect. Okay, cantik lah outfit malam ni. Berapa harga outfit daripada atas sampai bawah? 1,500. Ooh. After extra discount. After discount. Alamak, jangan kantoi-kan. Handbag tak ada ke? Show off ke? I nak pakai handbag tapi my manager kata tak sesuai. So Oh. I just handbag free. Tak apa, macam ni pun dah cantik dah. Okay, banyak-banyak influencer dekat sini kan. Siapa yang you rasa paling cantik malam ni? I tak masuk lagi. Tak masuk lagi. Tapi you lagi cantik lah. Saya tak claim. Tapi I rasa Sophia. Oh. Okay, nak main teka-teki satu je. Okay, boleh. Semut kalau bisu jadi apa? Semut kalau bisu. Ha. Dia tricky kan? Yes. Semut kalau bisu. Dia jadi shush. No. Bisu, tak tahu. Jawapan dia semut. So, itulah jawapan dia. Okay, so tu je lah untuk sis pilih. So, enjoy malam ni, okay? Thank you, you too. Alright.